Mudahnya pada 31 Januari, itu adalah kali terakhir Elisa dilihat berada dekat hotel tu. Selepas laporan kehilangan Elisa tu sampai dekat pihak polis mulakan pencarian secara besar-besaran. Polis siap bawa anjing pengesan. Dia pusing habis satu hotel tu untuk cari Elisa ni, tapi tetap tak jumpa juga. Seolah-olah si Elisa ni hilang terus tanpa jejak. Rakaman CCTV tu menjadi satu-satunya bukti utama. Ramai orang cuba buat spekulasi. Ada yang kata kemungkinan si Elisa ni sedang dikejar oleh seseorang. Ada yang percaya yang Elisa ni telah diganggu oleh sesuatu yang tak dapat dilihat. Tapi apa-apa pun pihak polis tetap menjalankan siasatan tu juga. Kes ni telah jadi viral di seluruh dunia pada masa tu. Sebab ramai yang cuba beri teori yang mengatakan sama ada si Elisa ni terkena gangguan mental, dan ada juga yang dikaitkan dengan unsur paranormal, dan ada yang percaya Hotel Cecil tu sendiri menyimpan sejarah gelap mereka sendiri. Dan kemudiannya pada 19 Februari 2013, selepas pihak hotel terima je aduan tentang masalah ayang tu, satu penemuan telah dibuat di satu tempat yang tak disangka-sangka, dan penemuan tu merungkai misteri kehilangan si Elisa. Tapi pada masa yang sama menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Apa yang sebenarnya berlaku dekat Elisa Lam ni, dan apa sebenarnya yang ditemui dekat hotel tu?